Tu nak fahaminya. Sebab ada dengar dah masuk telinga dah katanya semaya raya ni usalli lagu mana babo. Babo tempat jadi. Bila dia memari hanah kau ni kita kena royak lah. Gini bagi mereka nak buat gini. Bukan mana semaya raya ni. Dia semaya tasbih, semaya sunat mutlak. Dia semaya tasbih ni semaya sunat mutlak. Tu dia deh. Tak berkait dengan masa mana-mana pantelot. Pantelot. Ikut nak buat. Pria mana? Defiko mana lah. Asal ke jangan tahrim sudah. Jangan waktu tahrim sudah. Lepas subuh macam ni tak boleh lah. Lepas asar tak boleh lah. Tu dia dah. Lepas ada tu boleh. Cabut tahrim 5 tegak. Cabut waktu tahrim 5 perkara tegak. Maka boleh berlaku. Boleh nak buat di pria-pria mana pun boleh. Tu je. Ya kita wikna dia mau usik pun jadi kita kurang terkejut sangat. Dia mau usik belah dia buat lagi. Hadis tu doa dan sebagainya. Mana kita amal mengikut ulama katanya disunatkan. Tu dia. Qala Ibnu Abidin wa hadisuha hasanun likasrati turuqihi. Tu dia. Banyak turuk dia. Arti digalakkan, disunatkan, digalakkan akan semaya tasbih. Wa fiha sawabun la yatanaha. Pahala ya tak habis-habis. Tidak main lama lang isya kenikah apa. Ya. Lepas mengarik pun boleh, lepas suar, lepas isya pun tak apa lah gilah. Tadi nak jemaah pun boleh. Nak sore pun boleh. Tak ada apa. Biar orang perempuan kan buat di rumah. Buat di rumah. Tak apalah. Termasuk di dalam kata wa ma takarrara min annaha sunnatun huwal mu'tamad. Dia tengok. Kama sarraha bihi Ibnu Salah wa ghairuh. Khatib Syarbini kata sunnah huwal mu'tamad. Semaya tasbih ni sunnah. Itu dia. Sunnah kama sarraha bihi Ibnu Salah wa ghairuh. Ibnu Salah kata sunnah semaya tasbih. Tak apa dah tu ambo nak sebanyak mana lalu. Sabit itulah kita tidak ada pelak ke atas kata hadis dhaif. Kita tak ada pelak situ. Hak dah jadi berasa pelak-pelak sikit ke apanya? Kita tu dhaif. Tak ada pelak hadis dhaif. Yu'mal fi fadailil amal. Hak pelak kita ni lah dhaifnya. Kalau hadis sahih pun kita dhaif susah juga. Gitu ke tak weh? Hadis tu sahih, hasan lagi, sahih lagi, li zatihi apa kata gila. Tapi kalau kita tu dhaif, susah juga nak buat. Susahlah nak buatnya. Tadi ada semaya witir. Tak ada apa dah. Sahih witir ni dah. Tapi dah kita dhaif, kadang setengah orang tak biasa hayat. Semaya witir 11 rakaat. Tak biasa. Tebal-tebal 3 rakaat. Tebal-tebal 5 rakaat. Tebal-tebal lagi 7 rakaat. Tebal lagi 9 rakaat. Nak sampai 11 ke makmum. Tak ada lagi sekat jadi orang ni. Bukunya bukan hadis dhaif ke apa dah. Hadis sahih siap dah. Tapi kita ni pula dah dhaif. Iman kita tak begitu gagah.